Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk kajian yang bertajuk Pemilihan Bahasa dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaysia Sarawak. Dan ini ahli-ahli kumpulan saya. Pengenalan. Pemilihan bahasa merupakan aspek penting dalam bidang sosial linguistik, iaitu cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sosial linguistik bukan sahaja berfokus kepada struktur bahasa, tetapi ia juga berfokus kepada cara bahasa digunakan dalam konteks sosial yang berbeza. Ia melihat bagaimana variasi bahasa berlaku berdasarkan latar belakang sosial penutur seperti umur, jantina, kelas sosial, pekerjaan, pendidikan, etnik dan lokasi geografi. Mahasiswa dan mahasiswi merupakan kelompok intelektual muda yang sedang berada dalam fasa pembentukan jati diri dan identiti sosial. Mereka sering berinteraksi dalam berbagai komuniti bahasa seperti rakan sebaya, pensyarah, keluarga dan juga komuniti dalam talian. Oleh itu, corak pemilihan bahasa mereka adalah progresif dan sering berubah mengikut situasi, persekitaran dan hubungan sosial. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang menempatkan pelajar daripada pelbagai latar belakang budaya dan etnik dari seluruh pelosok Malaysia. Oleh itu, kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti corak pemilihan bahasa dalam domain utama iaitu keluarga, persahabatan, jual beli dan pendidikan. Kajian ini akan meneliti jenis bahasa yang digunakan dalam setiap domain tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan akan terhasilnya satu gambaran yang lebih jelas tentang tingkah laku berbahasa mahasiswa dan mahasiswi UNIMAS dalam konteks masyarakat pelbagai etnik dan bahasa serta menyumbang kepada pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara bahasa dan identiti dalam kalangan generasi muda. Seterusnya, objektif kajian bagi kajian ini yang pertama, mengenal pasti domain pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Yang kedua, menghuraikan faktor-faktor pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Sarawak. Okey, saya akan membentangkan tentang metodologi kajian untuk kajian ini. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan soal sidik atas talian bagi meneliti corak pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaysia Sarawak iaitu UNIMAS. Kaedah kuantitatif dipilih kerana ia membolehkan penyelidik mengumpul data secara sistematik dan menganalisisnya menggunakan statistik asas seperti kekerapan dan peratusan. Soal sidik dibina menggunakan platform Google Form, diedar secara atas talian kepada pelajar UNIMAS melalui medium seperti WhatsApp. Seramai 52 orang responden daripada pelbagai latar belakang telah mengambil bahagian secara sukarela. Instrumen soal sidik terdiri daripada bahagian utama iaitu bahagian A merangkumi demografi seperti jantina, kaum, program pengajian dan tahun pengajian. Bahagian B pula memberi tumpuan kepada penggunaan bahasa dalam pelbagai domain iaitu keluarga, domain persahabatan, domain jual beli dan domain pendidikan. Bahagian C pula untuk yang mengandungi item-item berbentuk skala Likert 5 mata yang mengukur pandangan dan sikap responden terhadap penggunaan bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa etnik dalam kehidupan seharian mereka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan memberi fokus kepada kekerapan dan peratusan bagi mengenal pasti kecenderungan penggunaan bahasa dalam kalangan responden mengikut domain yang telah ditetapkan. Analisis deskriptif sesuai digunakan dalam kajian sosiolinguistik untuk menggambarkan pola penggunaan bahasa dalam komuniti tertentu.
Data kemudian dipersembahkan dalam bentuk jadual bagi memudahkan kefahaman dan perbandingan antara domain. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian analisis dan perbincangan data. Seramai 52 orang responden dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi UNIMAS telah mengambil bahagian dalam kajian ini dengan melengkapkan soal selidik berbentuk Google Form secara dalam talian. Borang selidik ini diedarkan melalui platform WhatsApp. Berikut merupakan jadual demografi responden secara terperinci. Berdasarkan jadual ini, majoriti responden dalam kajian ini terdiri daripada perempuan iaitu seramai 43 orang bersamaan 82.7%, manakala lelaki hanya terdiri daripada 9 orang bersamaan 17.3%. Daripada 52 orang responden ini, kumpulan umur 20 hingga 24 tahun merupakan kumpulan paling dominan dengan 49 orang responden bersamaan 94.2%, diikuti oleh 3 orang responden bersamaan 5.8% yang berumur antara 25 hingga 30 tahun. Bagi kumpulan umur 19 tahun ke bawah dan 31 tahun ke atas, tiada responden yang terdiri daripada kumpulan ini. Bagi pengkhususan pengajian iaitu fakulti pula, jumlah responden bagi fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi yang paling ramai iaitu sebanyak 23 orang bersamaan 44.2%. Kemudian diikuti oleh fakulti Sains dan Teknologi Sumber dan fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat yang masing-masing mencatatkan 6 orang responden bersamaan 11.5%. Bagi fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia pula mencatatkan 5 orang responden bersamaan 96%. Manakala 3 fakulti lain iaitu fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, fakulti Ekonomi dan Perniagaan dan fakulti Seni Gunaan dan Kreatif masing-masing mencatatkan 3 orang responden bersamaan 5.8%. Bagi fakulti Alam Bina, fakulti Perubatan, Sains dan Kesihatan serta fakulti Kejuruteraan masing-masing mencatatkan seorang responden bersamaan 1.9%. Seterusnya, bagi peringkat pengajian turut diambil kira dalam menjalankan kajian ini. Jumlah responden bagi peringkat pengajian sarjana muda lebih tinggi berbanding dengan peringkat pengajian sarjana, iaitu sebanyak 51 orang bersamaan 98.1%. Manakala responden peringkat sarjana pula sebanyak seorang saja iaitu bersamaan 1.9%. Bagi peringkat pengajian Dr. Falsafah, tiada responden yang terdiri daripada peringkat pengajian ini. Bagi tahun pengajian pula, pelajar tahun 2 merupakan responden yang paling ramai iaitu seramai 35 orang ataupun 67.3%. Manakala pelajar tahun 1 pula sebanyak 8 orang iaitu 15.4% dan diikuti dengan pelajar tahun 3 seramai 7 orang iaitu mewakili 13.5%. Pelajar tahun 4 merupakan jumlah responden yang paling sedikit iaitu seramai 2 orang sahaja ataupun seramai 3.8%. Seterusnya, daripada 52 orang responden, seramai 32 orang yang beragama Islam dan diikuti dengan responden yang beragama Kristen seramai 18 orang ataupun 34.6%, dan bagi agama Buddha pula hanya seramai 2 orang ataupun seramai 3.8%, dan tiada responden yang beragama Hindu yang menjawab soal selidik. Bagi kategori bangsa pula, jumlah responden yang paling ramai adalah berbangsa Melayu iaitu seramai 27 orang ataupun 51.9% daripada bangsa lain. Kemudian diikuti dengan bangsa-bangsa lain iaitu lain-lain iaitu seramai 13 orang ataupun merangkumi 25%. Dan bangsa yang seterusnya ialah bangsa Iban iaitu seramai 8 orang merangkumi 15.4%. Jumlah responden yang paling sedikit ialah berbangsa Cina iaitu
hanya seramai 4 orang sahaja yang mewakili 7.7%. Seterusnya, bagi bahasa ibunda pula, bahasa Melayu mempunyai responden yang paling banyak berbanding dengan dialek Melayu Sarawak, iaitu sebanyak 16 orang. Manakala responden dialek Melayu Sarawak pula sebanyak 12 orang yang merangkumi 23.1%. Jumlah responden bahasa ibunda Iban ialah sebanyak 9 orang ataupun 17.3% daripada 52 orang responden. Bahasa ibunda lain-lain sebanyak 6 orang yang mewakili 11.5%. Bagi bahasa ibunda Mandarin mencatat responden yang sebanyak 4 orang sahaja. Dan bagi bahasa ibunda Bidayuh dan Melanau pula masing-masing hanya terdapat 2 orang sahaja ataupun mewakili 3.8%. Jumlah bahasa yang paling sedikit iaitu bahasa Tamil, iaitu hanya seorang sahaja responden yang mewakili 1.9% daripada 52 orang responden lain. Seterusnya ialah pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi UNIMAS bagi domen kekeluargaan. Untuk soalan yang pertama, apakah bahasa yang sering digunakan untuk berbual dengan ahli keluarga? Dalam soalan ini, bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling banyak digunakan oleh pelajar dengan mendapat 16 responden ataupun 30.8% memilih bahasa ini. Hal ini menunjukkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Namun begitu, dialek Melayu Sarawak turut mencatatkan penggunaan yang tinggi, iaitu sebanyak 14 orang responden, iaitu 26.9%. Ini menunjukkan bahawa ramai pelajar yang masih menyegarkan penggunaan bahasa ibunda dalam kalangan keluarga mereka. Seterusnya ialah bahasa Iban digunakan oleh 9 orang responden dan lain-lain bahasa seperti bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Melanau mencatatkan kadar yang sangat rendah. Oleh itu, dapat dilihat bahasa Melayu merupakan bahasa yang dominan walaupun bahasa etnik masih memainkan peranan penting dalam konteks kekeluargaan yang bersifat peribadi dan tradisional. Bagi soalan yang kedua, iaitu apakah bahasa yang digunakan oleh anda semasa bertemu dengan ahli keluarga yang berasal dari negeri atau daerah lain? Dalam soalan ini, kita dapat dilihat berlakunya peningkatan ketara dalam penggunaan bahasa Melayu, iaitu seramai 27 responden ataupun 51.9% menunjukkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung utama, terutamanya apabila berinteraksi dengan keluarga yang mungkin datang dari latar belakang berbeza. Namun begitu, dialek Melayu Sarawak masih digunakan oleh 11 orang responden, manakala bahasa Bidayuh digunakan oleh 5 responden dan lain-lain bahasa digunakan oleh 6 responden, manakala bahasa Cina, bahasa Inggeris dan bahasa Melanau hampir tidak digunakan langsung. Ini melihatkan pelajar lebih cenderung menggunakan bahasa Melayu dalam situasi ini kerana ianya lebih bersifat universal dan dapat memudahkan komunikasi dalam kalangan keluarga yang jarang bertemu atau kurang memahami bahasa etnik masing-masing. Dan soalan yang ketiga, apakah bahasa yang digunakan untuk menyambut perayaan bersama ahli keluarga? Dalam soalan ini, penggunaan bahasa Melayu dan dialek Melayu Sarawak adalah seimbang dengan masing-masing digunakan oleh 14 dan 13 orang responden. Bahasa Iban pula digunakan oleh 10 orang responden dan lain-lain bahasa digunakan oleh 6 orang responden. Bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin masih rendah penggunaannya. Ini menunjukkan perayaan merupakan waktu istimewa untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan, mengekspresikan identiti budaya melalui bahasa ibunda. Dari sini, pelajar ataupun mahasiswa dilihat lebih selesa menggunakan bahasa etnik dalam suasana yang lebih santai dan berbudaya. Seterusnya, saya akan meneruskan perbentangan ini bagi domain persahabatan bagi soalan yang pertama.
Apakah bahasa yang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan rakan sebaya anda? Dalam rajah tersebut menunjukkan bahasa Melayu mempunyai peratusan yang paling tinggi iaitu 4.42%. Pada peringkat yang kedua, dialek Melayu Sarawak telah mencapai 38.5%. Seterusnya bahasa Mandarin pada kedudukan yang ketiga iaitu 7.7%. Mengapa anda menggunakan bahasa tersebut? Dalam rajah tersebut telah menunjukkan sebab-sebab pelajar menggunakan bahasa tersebut ketika berbual ataupun berkomunikasi dengan rakan sebaya. Dalam rajah tersebut menunjukkan bahasa tersebut digunakan secara lazim dalam kalangan rakan telah menunjuk peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 38.5%. Seterusnya diikuti dengan bahasa tersebut mudah untuk difahami sebanyak 30.8%. Seterusnya diikuti dengan bahasa tersebut lebih santai dan mesra menunjukkan sebanyak 13.5%. Soalan yang ketiga, adakah anda menukar bahasa yang digunakan apabila anda berkomunikasi dengan kawan mengikut kaum atau negeri kawan anda? Dalam rajah tersebut menunjukkan sebanyak 88.5% pelajar menjawab ya bagi pernyataan tersebut. Sebaliknya, sebanyak 11.5% pelajar telah memilih tidak bagi pernyataan tersebut. Seterusnya, berikut merupakan pemilihan bahasa berdasarkan domain transaksi atau jual beli. Hasil dapatan soalan 1 menunjukkan bahawa bahasa Melayu mencatatkan peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 59.6% bersamaan dengan 31 responden. Bagi dialek Melayu Sarawak pula, terdapat 14 responden yang menggunakan dialek ini bersamaan dengan 26.9%. Hal ini terjadi kerana kebanyakan responden fasih dalam dialek tersebut ketika pergi ke kedai untuk membeli barang. Dan staf atau peniaga di kedai itu merupakan anak jati Sarawak itu sendiri. Bahasa Inggeris pula mencatatkan sebanyak 5 responden yang memilih bahasa tersebut bersamaan dengan 9.6%. Seterusnya, pilihan bahasa yang digunakan ketika membeli barangan di kedai ialah bahasa Mandarin yang mencatatkan sebanyak 3.8% bersamaan dengan 2 responden. Bahasa ini kurang digunakan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi UNIMAS kerana keutamaan diberikan dalam menggunakan bahasa kebangsaan. Bagi bahasa Bidayuh, bahasa Melanau dan bahasa Iban pula mencatatkan sebanyak 0% dan sekaligus menunjukkan tiada penggunaan bahasa ini ketika membeli barangan di kedai. Bagi hasil dapatan untuk soalan kedua pula, seramai 50 responden memilih ya iaitu bersamaan dengan 96.2%. Pemilihan ini kerana responden sudah tentu melihat orang yang dia berurusan yang di mana menggunakan bahasa yang mudah difahami serta maklumat dapat disampaikan dengan baik. Seterusnya, terdapat 2 responden memilih tidak bagi soalan ini yang bersamaan dengan 2%. Hal ini disebabkan oleh responden ini mengutamakan bahasa yang menjadi kebiasaan dalam percakapan harian dan digunakan ketika berurusan dengan orang dalam urusan transaksi atau jual beli. Hasil dapatan untuk soalan ketiga pula, pilihan bagi mudah difahami oleh pembeli dan penjual mencatatkan peratusan yang paling tinggi iaitu 51.9% bersamaan dengan 27 responden. Pilihan iaitu sesuai dengan bahasa yang digunakan di kawasan setempat pula mencatatkan peratusan kedua tertinggi iaitu 26.9% bersamaan dengan 14 responden. Manakala memudahkan rundingan harga dan maklumat produk serta mengelakkan salah faham semasa transaksi pula masing-masing mencatatkan peratusan yang sama iaitu 9.6% bersamaan dengan 5 responden. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan penjual atau pembeli pula mencatatkan peratusan yang paling rendah iaitu 1.9% bersamaan dengan 1 responden.
Seterusnya, saya akan membentangkan pemilihan bahasa berdasarkan domain pendidikan. Pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi UNIMAS bagi domain pendidikan. Untuk soalan 1, apakah bahasa yang digunakan oleh pensyarah anda semasa sesi perkuliahan? Didapati pensyarah-pensyarah gemar menggunakan bahasa Melayu, iaitu mendapat kutipan sebanyak 53.80%. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi, bahasa perantaraan dan bahasa kebangsaan untuk setiap universiti-universiti awam di Malaysia. Seterusnya adalah bahasa Inggeris, iaitu mendapat kutipan sebanyak 44.20%. Hal ini kerana pensyarah-pensyarah ingin memberikan ketersediaan terhadap pelajar untuk menghadapi saingan-saingan global terhadap pelajar-pelajar yang sudah graduasi daripada universiti lain. Selain itu adalah bahasa Mandarin, iaitu mendapat kutipan sebanyak 1.90%. Hal ini kerana pensyarah-pensyarah perlu menggunakan bahasa Mandarin semasa memberi kuliah kepada pelajar, kerana Universiti Malaysia Sarawak telah menawarkan subjek elektif bahasa Mandarin kepada pelajar-pelajar yang ingin mengambilnya. Tambahan pula, dialek Melayu Sarawak, bahasa Iban, bahasa Bidayuh, bahasa Melanau dan lain-lain masing-masing mendapat kutipan sebanyak 0% untuk pemilihan bahasa berdasarkan domain pendidikan. Seterusnya adalah soalan 2, iaitu apakah bahasa yang paling anda gemar semasa sesi perkuliahan? Didapati pelajar-pelajar gemar menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi semasa sesi perkuliahan. Hal ini kerana di dalam Universiti Malaysia Sarawak terdapat pelbagai pelajar dari pelbagai negeri-negeri di Malaysia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang amat sesuai untuk menjadi bahasa perantaraan antara mereka. Seterusnya adalah bahasa Inggeris, iaitu mendapat kutipan sebanyak 36.50%. Hal ini kerana Universiti Malaysia Sarawak menawarkan sambungan pengajian kepada pelajar antarabangsa sekiranya mereka ingin menyambung pengajian mereka di Universiti Malaysia Sarawak. Kesannya mereka tidak berapa fasih berbahasa Melayu, menyebabkan mereka memilih untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Selain itu, dialek Melayu Sarawak juga mendapat kutipan sebanyak 9.60%. Hal ini kerana majoriti pelajar-pelajar yang berada di Universiti Malaysia Sarawak berasal dari negeri Sarawak, menyebabkan mereka fasih untuk berbahasa, untuk bercakap dialek Melayu Sarawak antara satu sama lain. Seterusnya adalah bahasa Iban, iaitu mendapat peratus sebanyak 3.80%. Hal ini kerana terdapat subjek bahasa Iban yang ditawarkan di Universiti Malaysia Sarawak, menyebabkan mereka perlu bertutur dalam bahasa Iban. Di samping itu, terdapat penggunaan bahasa Mandarin iaitu sebanyak 1.90%. Hal ini kerana kemungkinan dalam satu kumpulan tersebut boleh bertutur dalam bahasa Mandarin, menyebabkan mereka bersetuju untuk bertutur dalam bahasa Mandarin ketika melakukan tugasan-tugasan yang telah diberi oleh pensyarah. Tambahan pula, untuk
Bahasa Bidayuh, Bahasa Melanau dan lain-lain masing-masing memperoleh 0% untuk pemilihan bahasa berdasarkan domain pendidikan. Untuk soalan yang ketiga, pemilihan bahasa domain pendidikan, iaitu apakah bahasa tersebut membuatkan anda faham dengan apa yang cuba untuk disampaikan oleh pensyarah. Didapati pelajar-pelajar tersebut faham terhadap bahasa yang digunakan oleh pensyarah, iaitu mendapat 100% untuk ya. Hal ini menunjukkan bahawa berlaku komunikasi dua hala antara pelajar dan pensyarah ketika berada dalam sesi perkuliahan. Kesimpulannya, kajian ini memfokuskan kepada 4 domain, iaitu kekeluargaan, persahabatan, transaksi atau jual beli dan pendidikan. Dalam dapatan kajian ini, domain kekeluargaan menunjukkan pelajar lebih kerap menggunakan bahasa Melayu apabila berhubung dengan ahli keluarga mereka. Seterusnya, domain persahabatan pula, bahasa Melayu masih menjadi keutamaan kepada para pelajar untuk menjalinkan hubungan dengan pelajar lain. Bagi domain transaksi atau jual beli, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan untuk berjual beli. Domain yang terakhir, iaitu domain pendidikan, juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan pensyarah dan pelajar dalam situasi formal atau tidak formal. Secara keseluruhannya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang kerap digunakan oleh pelajar di UNIMAS. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita di Malaysia. Faktor pemilihan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar disebabkan mahasiswa dan mahasiswi di UNIMAS yang terdapat mempunyai pelbagai kaum dan etnik. Dari kajian ini boleh dilihat bahawa bahasa Melayu menjadi norma dalam komunikasi akademik dan rasmi, manakala bahasa etnik kekal penting dalam mengekalkan identiti budaya pelajar. Sekian, terima kasih.